Pernah tak anda terfikir kenapa ya kita selalu sangat berlapik bila bercakap? Dalam perkongsian kali ini, jom kita bongkar sains di sebalik kesantunan berbahasa dan kenapa kita jarang sekali cakap terus terang apa yang kita maksudkan. Cuba ingat balik, kali terakhir anda minta tolong, adakah anda cakap terus terang je? Atau anda guna ayat yang panjang, berjela dan berbelit-belit sikit? Persoalan inilah yang kita nak kupas hari ini. Jom kita tengok beza dia. Sebelah kiri, permintaan yang direct, ringkas tapi bunyinya agak kasar kan? Sebelah kanan pula, ayatnya lebih panjang, lebih berlapis. Dan perbezaan inilah, ia bukan setakat soal adab tau. Inilah dia teka-teki kesantunan yang dah buat ahli bahasa pening kepala bertahun-tahun. Okey, ini membawa kita ke bahagian pertama penceritaan kita. Sebenarnya kan, ahli bahasa percaya yang setiap perbualan kita ni dipandu oleh satu set peraturan tersembunyi. Peraturan yang kita semua ikut tapi kita tak sedar pun. Cuba bayangkan macam ni, setiap perbualan tu ibarat satu sukan berpasukan. Matlamat utama dia bukanlah nak menang sorang-sorang, tapi nak pastikan semua orang faham dan mesej tu sampai dengan elok. Kita semua ni satu tim. Pada tahun 1975, ada seorang ahli falsafah ni, nama dia Grice. Dia perkenalkan satu idea yang hebat, dipanggil prinsip kerjasama. Ia macam sistem operasi atau OS untuk semua perbualan kita. Secara semula jadi, kita anggap orang yang kita bercakap tu bekerjasama dengan kita untuk berkomunikasi. Dan yang menariknya kan, tahun 1975 ni memang tahun yang penting betul untuk kajian bahasa. Bukan Grice seorang je yang tengah fikir pasal benda ni. Waktu yang sama, ada satu lagi teori penting pasal kesantunan tengah dibina yang akan melengkapkan lagi idea kerjasama ni. Selain Grice, ada seorang lagi ahli bahasa, Robin Lakoff. Dia pun keluarkan model dia sendiri tahun tu juga. Model dia ni lebih fokus pada peraturan-peraturan macam jangan memaksa dan bagi orang lain pilihan. Jadi dua-dua idea ni lah yang jadi tapak, jadi asas untuk kita faham macam mana nak berinteraksi dengan baik. Tapi, kemuncak cerita kita, penemuan yang betul-betul game changer dalam bab kesantunan ni datang beberapa tahun lepas tu. Kena ingat dua nama ni, Brown dan Levinson. Pada tahun 1978, diorang perkenalkan satu model yang sangat berpengaruh. Dan semuanya berkisar pasal satu konsep universal ni, air muka. Okey, apa benda air muka ni sebenarnya? Ia bukan pasal muka kita yang fizikal ni ya. Ia lebih kepada imej sosial kita, maruah kita, reputasi kita, harga diri kita bila berdepan dengan orang lain. Betul tak? Kita semua nak air muka kita ni terjaga. Brown dan Levinson pecahkan lagi konsep ni kepada dua jenis. Pertama, air muka positif. Ini ialah keinginan kita untuk orang suka kita, terima kita, rasa kita ni sebahagian daripada geng. Kedua, air muka negatif. Yang ni pula keinginan kita untuk bebas, tak nak orang kacau atau paksa kita buat apa-apa. Dan dua-dua ni sangat-sangat penting. Kat sinilah masalahnya mula timbul. Sebab setiap kali kita minta tolong, bagi arahan atau kita tak setuju dengan seseorang, sebenarnya kita tengah ambil risiko. Risiko untuk merosakkan atau mencabar air muka dorang. Tak kisahlah yang positif atau negatif. Dan dorang bagi nama yang memang ngam untuk benda ni. Tindakan mengancam muka atau dalam bahasa Inggeris, face threatening acts. Dan inilah jawapannya. Inilah sebab kenapa kita berlapik-lapik sangat. Ia sebenarnya satu strategi. Strategi untuk kurangkan ancaman ni dan jaga air muka orang yang kita tengah cakap tu. Okey, model air muka ni memanglah sangat power. Tapi perbincangan tak berhenti kat situ je tau. Lepas tu ramai lagi pemikir lain yang datang, yang tambah baik, yang cabar lagi idea-idea ni. Jadi pemahaman kita jadi makin kaya. Garis masa ni tunjuk perjalanan dia dengan jelas. Mula-mula tahun 1975, kita ada asas kerjasama. Lepas tu, boom, 1978 model air muka yang ubah segalanya. Dan kemudian kita tengok perspektif yang lebih baru, macam daripada Asmah pada tahun 2000 yang lebih tengok pada konteks budaya. Bidang ni sentiasa hidup, sentiasa berkembang. Ada juga tokoh-tokoh penting lain. Contohnya Leach. Dia kata kesantunan ni cara kita nak kurangkan beban pada orang lain. Lepas tu ada Fraser dengan idea kontrak perbualan dia. Yang mana setiap perbualan ada set jangkaan yang tak disebut. Semua ni tunjuk satu benda. Benda ni kompleks, bukan semudah ABC.
Contohnya model daripada Asmah pada tahun 2000 tu sangat relevan untuk kita. Sebab model ni tekankan macam mana kesantunan ni boleh jadi lain ikut budaya. Terutamanya dalam konteks kita kat Asia Tenggara ni, yang mana keharmonian kumpulan tu nombor 1. Jadi ini bukti yang kesantunan ni bukannya satu saiz untuk semua. Jadi, lepas kita dah tengok semua teori ni, apa sebenarnya yang kita boleh simpulkan? Jom kita bungkus semua ni elok-elok. Perkara pertama dan paling penting yang kita kena faham ialah kesantunan ni bukan sekadar pasal nak jadi baik atau beradab. Tak, ia jauh lebih dalam daripada tu. Jadi, inilah dia rumusan utama kita. Kesantunan ni sebenarnya satu rundingan sosial yang kompleks. Setiap kali kita bercakap, kita sebenarnya tengah bekerja keras. Kita jaga air muka kita sendiri dan pada masa yang sama, kita jaga air muka orang lain. Ia adalah alat. Satu alat strategik untuk kita urus hubungan kita dengan orang sekeliling. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan terakhir untuk anda fikirkan. Dalam dunia sekarang, dunia emoji, DM, kerja dari rumah, cara kita berkomunikasi dah banyak berubah kan? Jadi, macam mana agaknya kita sesuaikan semua strategi kesantunan ni? Apa peraturan baru untuk jaga air muka dalam zaman digital ni? Cuba fikirkan.